Hello, Awal. Hello. Awal, okey kita straight to the point. Pasal yang kes seorang perempuan yang mengutarakan kata-kata kesat ni. Macam kes polis pula rasanya. Tak adalah. Orang semua mesti macam, apa benda ni? Kenapa tiba-tiba macam nak cakap macam tu? Apa masalah dia kan? Itulah, saya tidak awak tak marah kalau benda tu tak melibatkan maruah saya, isteri dan juga anak. Budak tu belum lahir kot kan. Yelah. Benda tu masih dalam perut. So dia tak ada hak untuk orang kata cakap ataupun mengutuk ataupun bagi pendapat sebegitu rupa lah. Bagi awal satu benda yang macam tak boleh diterima akal untuk seseorang yang tak kenal saya langsung dan saya pun tak kenal dia. I just think that she's a confused follower ataupun admirer. Macam awal pun awal upload gambar dia balik kan untuk jadikan betul pengajaran kepada orang lain supaya jangan buat perkara macam ni. So apa yang awak nak cakap lagi? Antara sebab awal kenapa orang memang ada juga yang marah kenapa awak upload gambar dia, ada juga yang menyokong. Bagi awal macam kita tak boleh biarkan orang macam baling batu sembunyi tangan. Baling batu sembunyi tangan. If you dah cakap sesuatu benda yang membuatkan orang marah ataupun membuatkan maruah orang jatuh, you have to own kesalahan yang you buat. So bagi awal macam dengan menukar nama ataupun menukar gambar Instagram tu tak boleh melarikan diri. I see. Dan awak rasa tindakan awal untuk post kat situ supaya dia dan juga orang-orang lain semua sedar yang apa yang dia buat tu salah dan supaya ianya tidak berlaku lagi kepada orang-orang lain. Saya sokong awal. Thank you very much for explanation. Thank you so much. Thank you so much. Saya nak post gambar you boleh tak hari ni? Boleh. Okay. Okay, bye. Bye. Bye.